Wahai pengundi Don Air Kuning, apabila datang kepada kamu pemimpin-pemimpin UMDAP, saya ingin berpesan kepada seluruh pengundi-pengundi di Don Air Kuning ini, dengan pesanan saya, dengar baik-baik. Wahai pengundi Don Air Kuning, apabila datang kepada kamu pemimpin-pemimpin UMDAP, maka hendaklah kamu jangan gentar dan takut. Jawablah dengan lidah yang fasih, kerana mereka hanyalah insan biasa seperti mana kamu. Sesungguhnya kerjasama antara UMDAP dengan UMNO itu adalah benar. Sesungguhnya slogan UMDAP mantap bergema di PRK Air Kuning adalah benar. Sesungguhnya kami ahli UMNO ditipu dengan slogan No UNWR, No DAP adalah benar. Sesungguhnya pangkah UMNO BN dapat DAP adalah benar. Sesungguhnya kewujudan kandang babi yang mencemarkan Sungai Bidur adalah benar. Sesungguhnya harga minyak tidak turun RM1.50 adalah benar. Sesungguhnya diesel naik RM1.20 daripada RM2.15 kepada RM3.35 adalah benar. Sesungguhnya harga petrol akan naik adalah benar. Sesungguhnya janji mengatakan Datuk Seri Najib turun, harga barang akan turun tetapi masih tidak turun adalah benar. Sesungguhnya pemilihan parti PKR sedang bergolak adalah benar. Sesungguhnya ladang haram Musang King diraup adalah benar. Sesungguhnya MP DAP mempertahankan pencerobohan ladang Musang King haram adalah benar. Sesungguhnya kejadian bendera tanpa bulan sabit itu adalah benar. Sesungguhnya penggunaan jentera kerajaan adalah benar. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila 26 hari bulan nanti, tuan-tuan dan puan-puan berada keseorangan di tempat untuk mengundi dalam kotak undi, maka berbekalkan ilmu, berbekalkan pengetahuan, berbekalkan semangat, naklah pangkah dengan tenang calon nombor 2 Ustaz Muhaimin pada 26 hari bulan nanti.